Jadi pada malam ni kita menjalankan op cantas khas dan kita buat secara bersepadu semua cawangan dalam PDRM, trafik, jenayah, narkotik dan sebagainya. Kita gemblingkan semua tenaga bagi tujuan untuk pembentasan jenayah. Dalam masa yang sama kita juga turut mengambil tindakan kepada pesalah-pesalah jalan raya. Dan sebanyak 176 saman dikeluarkan pada malam ni. Rampasan 12 motosikal, 1 kereta dan tangkapan sebanyak 6 orang. Termasuk 2 orang yang bila kita buat pemeriksaan dapati ada kes wanted. Ada kes wanted. Okay. 2 wanted case, 3 lagi kita dapati kita suspek ada kesalahan jenayah. Ya? Okey, terima kasih. 89 pegawai anggota, JPJ ada 5, alam sekitar ada berapa ni? 8. Nak ke mana ni malam ni? Rumah kawan. Ni keluar rumah ni mak ayah tahu? Tak. Ha? Tak. Tak tahu. Tapi ni nak pergi ke mana, nak buat apa ni? Ikut kawan. Jumpa kawan? Ikut kawan? Yang bawa kan dia ni? Kau mau apa? 14. Tingkatan 2. Sekolah mana? SKI. Ha? SKI. Sikit. SKI. Apa tu? SMK dengan Kapal Indah. Ni keluar ni rumah malam ni mak ayah tahu? Ha? Cakap dia? Tak tahu. Motor siapa yang kau bawa ni? Ayah. Ha? Ayah. Ayah. Ayah tahu kau pakai motor? Tahu? Betul tahu? Datang bawa pemilik motor tu. Kan? Dekat, okey? Okey. Balik semua. Pelbagai kesalahan yang dikesan dalam Ops Cantas kali ini. Remaja seawal 12 tahun antara yang ditahan kerana tidak memiliki lesen memandu.